saya Siti Nurhaliza. Selamat menerima The Jasko. Hai, saya Sharifah Sakinah. Saya hack phone Anzalna sebab nak populariti yang tinggi. Hari ini saya pakai lipstick merah, spender merah dan bra merah. Tak sabar nak tunggu orang kutuk. Pandang kamera, bukan pandang diri sendiri. Hai Kikers, ni Sharifah Sakinah. Kalau siapa-siapa yang dah dengar Sakinah Pondan, memang betul Sakinah Pondan. Hari ni saya nak buat pengakuan yang bahawasanya saya memang Pondan dan saya akan tunjukkan bukti-bukti saya Pondan. Ke bawah lagi. Malulah, kita malulah. Kita malu. Buka, bawah lagi. Bawah. Angry Bird. Okay, Sharifah Sakinah. Kau ni banggang binti bodoh ke apa? Kenapa kau buat kek macam tu? Sila jawab. Bangang binti bodoh. Kau. Orang tak ni apa ni? Kenapa kau buat kek tu? Benda tu kan. Kau pun Mike bangang binti bodoh juga kadang-kadang. Kan benda tu kan. Angry Bird tu kan kawan-kawan kita je yang faham. Kenapa orang pergi ambil viral kan letak kat YouTube? Tiba-tiba kau jadi famous. Kau memang nak famous sangat ke? Sorry, kalau nak famous daripada Kau nak famous sangat ke? Kau kalau buat nak benda ni? famous daripada sebelum Biang Pisah Pakai Bintang, daripada zaman Extra Hotel Mania tu dah buat macam tu dah. Dah pakai siap title Adik Sharifah Syairah lagi kalau nak buat macam tu. Ada orang kenal kau Adik Sharifah Syairah. Lambat lagi orang nak kenal. Kau ni tak tahu malu ke kau buat benda-benda macam ni? Kau ingat benda tu malu ke? Kadang-kadang Michael Ang kau pun ada buat macam ni juga. Kau ingat aku tak tahu kau dah kenapa Michael Ang? Kau ni betul lah ni. Kau kenapa nak memalukan diri sendiri macam tu? Itu bukan memalukan diri sendiri. So kau salahkan orang Itu bukan, aku tak salahkan orang. Itu ayah hanya adalah salah satu. Okey, sambung balik. So kau salahkan orang lah yang uploadkan benda tu yang pergi letak kat YouTube tu sampai kau trending. Tak salahkan orang. Orang yang pergi layan video bangang tu dah kenapa? Dah tahu video tu bangang, dia orang layan bagi trending dah kenapa? Kau tak rasa ke tak senonoh sebagai seorang wanita Asia kau buat macam ni? Bukan wanita Asia, wanita Melayu. Itu adalah personality karakter. Astagfirullahalazim. Apa tu ni? Jarang astagfirullahalazim. Kita tidak boleh menjudge wanita macam ni kena macam tu, wanita macam tu. Syak ayah tu dulu. Lagi teruk. Kan? Apa ni? So kau tak rasa bersalah lah ni? Rasa bersalah lah. Kenapa ni? Kalau Orang yang sesat takkan rasa bersalah. kalau jawapan dekat public, saya minta maaf. Kalau jawapan sendiri, bagi matilah diorang. Okay, Masha. Apa dia cerita pasal kawan kau ni buat video-video bodoh dekat kek ni? Masya Isap rokok ni, Masya Isap. Apa jawapan kau? Saya, Kina, kita orang ada benda yang sama yang membuatkan kita orang jadi very close. Iaitu ting-tong. So faham lah. Tapi hati tak busuk ni. Yang penting hati tak busuk. Tak kacau rumah tangga. Tak kacau rumah tangga orang. Kita tak pernah pun kacau percintaan orang. Apa lagi? Tak curi kat 7-Eleven. Tak curi dekat 7-Eleven. Siapa yang curi kat 7-Eleven tu? Tak naklah overrated sangat. Okay, siapa yang curi kat 7-Eleven ni? Tak tahulah. Bukan Michael Ang kan itu. Siok je aku. Kau tanya aku tapi sebenarnya pasal diri kau sendiri. Kau memang ada. Kau tak boleh ke cakap dengan kawan kau tu? Nasihat dia sikit. Tak apa, dia muda lagi. Biar dia rasa semua. Orang kata biar dia mengenali dunia hiburan ni. Kita kena buat mistake baru kita sedar environment kita supaya kita boleh membesar dalam industri. Masha, sebenarnya Kina belajar buat ni semua belajar daripada kau kan? Dulu kau telan pil sebab sakit gastrik, kau kata kau bunuh diri. Sekarang kau ajar dia buat benda-benda ni kan? Kau yang ajar Kina kan? Taklah, kita orang ajar diri masing-masing. Sebenarnya yang ajar kita orang Michael. Banyak kau bila kau ajar kau. Dia adalah dalang segala-galanya. Sebab tu kita orang panggil dia Mami. Loh, tak kau ajar kau. Dia alias Michael Up yang jangan sebutlah kat dia pukul. Kau cakap Didi yang ajar kau buat. So sekarang kau salahkan Didi. Kina, gosip kau buat kek bodoh tu tak habis lagi. Ni apa hal pula kau?
Nak buat sampai orang. Bukan. Apa hal pula kau stok anak Irma Fatimah ni? Astagfirullah. Ha? Kau bercinta dengan anak Irma Fatimah? Betul tak kau bercinta dengan anak Irma Fatimah? Cepat jawab. Ha? Gosip kau tak habis lagi. Anak dia ada 5, mana satu tu? Yang sulung tu. Pendamping dia. Yang sulung tu. Ah. Abab nama dia. Mana ada